Pemain diwajibkan menyelesaikan beberapa disiplin kuit bagi memenangi pertandingan. Terdapat 7 disiplin kuit yang wajib diselesaikan oleh tiap-tiap pasukan bagi memenangi pertandingan ini. Setiap disiplin ini mempunyai nama atau terma tersendiri seperti pulas, kalambui, pindu tangan, pindu tukul, sanggui, pindu patah. Okey. Tak payah kamu lagi. Walaupun berhadapan dengan kehidupan moden masa kini, budaya dan adat resam masyarakat Kedayan masih kuat diamalkan di Kampung Pahlawan Limbang. Buktinya, aktiviti kebudayaan seperti bermukun masih diamalkan oleh penduduk setempat. Bermukun merupakan satu aktiviti berbalas pantun di antara tukang gendang yang dipanggil seh gendang dan penari lelaki. Antara elemen penting yang mesti ada dalam bermukun ialah seh gendang, iaitu tukang gendang di mana ia terdiri daripada 2 ke 3 orang wanita yang berperanan memukul gendang sambil berpantun dan 2 atau 4 orang penari lelaki yang bertindak sebagai pemantun. Dalam lagu bermukun, tema yang selalu digunakan adalah mengenai kasih dan cinta. Salah satu kesenian tradisi mereka yang masih tidak luput ditelan zaman adalah geruding. Ia merupakan sejenis alat muzik yang diperbuat daripada pelepah pokok bangkalan, manakala badan geruding pula diperbuat daripada buluh. Di sini terdapat seorang pemain geruding yang terkenal, iaitu Haji Madun Puasa. Keunikan yang ada pada geruding ini adalah cara permainannya. Ia memerlukan seseorang meniup dan mengibaskan tangan di tepi geruding untuk menghasilkan bunyi. Di Kampung Pahlawan Limbang terdapat sebuah kumpulan yang giat mempersembahkan isai induai, iaitu kumpulan Seri Pati Ambon. Untuk persembahan isai induai, seorang penyanyi utama yang dipanggil solo akan mengepelai ahli-ahlinya yang bertindak sebagai penyanyi latar. Penyanyi solo akan mengalunkan rangkap utama lagu isai induai yang berkisarkan tentang kehidupan masyarakat Kedayan dengan diiringi penyanyi-penyanyi latar yang akan menyanyi beramai-ramai. Mereka turut diiringi dengan kumpulan pemuzik yang terdiri daripada 4 ke 5 orang. Kebiasaannya kumpulan pemuzik ini menggunakan gambus, gendang, kulin tangan kayu dan kulilokan sebagai alat muzik mereka. Pasli. Bagaimana dengan permainan kuit tadi? Permainan kuit tadi memang sangat seronok. Sebab saya tengok dia kuit sana, kuit sini. Tapi yang tak seronoknya, hujan pula. Kalau tak hujan mesti saya dapat main kan? Dan tadi kita juga ada diselitkan dengan persembahan mukun dengan gerunding. Gerunding. Dan yang ada kat belakang kita sekarang adalah kumpulan Isai Induai. Oh, Isai Induai. Apa-apa pun Encik Fazli kena tanya dengan pengurusinya Zainuri. Apa khabar? Ya, khabar baik. Jadi Isai Induai ini merupakan persembahan tradisi masyarakat Kedayan. Ya. Dia macam mengisahkan mengenai kehidupan masyarakat Kedayan. Jadi diceritakan melalui lagu-lagunya lah. Ya. Ada berapa lagu semuanya? Yang sebenarnya yang kita sedang nyanyi ini untuk satu lagu saja, tapi yang lain tu ada lagu lain lah. Jadi Isai Induai ini dah berapa lama ditubuhkan dekat kampung ni? Isai Induai ini ditubuhkan pada tahun lepas, tapi kira aktif baru tahun ni lah. Tahun ni buat aktif lah. Ya. Jadi macam mana dari segi pengambilan ahli-ahli kumpulan ni? Pengambilan ahli-ahli kita utamakan pada yang kira muda, dalam umur 13 ke 20, 25 lah. Macam mana Fazli? Seronok tak ada di kampung ni? Oh, memang sangat seronok lah Azli. Sebab kan kampung ni ada bermacam-macam aktiviti. Contohnya tadilah saya dapat lihat persembahan tradisi masyarakat Kedayan. Nampaknya rancangan kita di Komuniti Bistari Kampung Pahlawan Limbang Sarawak berakhir di sini. Tapi sebelum berpisah, kita saksikan paparan menarik untuk minggu hadapan. Akhir kata, Komuniti Bistari penggerak pembangunan minda. Assalamualaikum, salam satu Malaysia dan Minggu depan, Anjum Bistari ke Komuniti Bistari RPS Air Banon Perak meninjau pelbagai aktiviti sosioekonomi dan budaya orang asli suku Temiar dan Jahai. Antara paparan menarik, ternakan ikan kelah di kawasan air terjun, mengubati penyakit misteri menggunakan bomoh, hasil hutan dijadikan ubat-ubatan,
serta berhibur dengan kumpulan muzik orang asli. Inside